Korang pernah dengar tak pasal satu hidden gem dekat area Antara Gapi ni? Kalau korang lalu Serendah, wajib singgah sini. Nama pun dah gempak, restoran nasi lemak di Rajo. Dengar cerita, vibes dia lain macam. Jom kita terjah. Masuk je dalam, terus rasa macam balik zaman 60-an. Vibes dia memang ala retro habis. Tenang, klasik, rasa macam lepak kedai kopi zaman atuk nenek kita dulu. Memang ngam teruk kalau nak healing sambil layan lagu-lagu lama kat sini. Yang paling win kat sini, nama menu dia bukan biasa-biasa tau. Ada nasi lemak Temenggung, Bentara, Shah Bandar. Rasa macam makan kat istana zaman dulu kala. Tapi yang paling orang cari, mestilah menu signature dia. Ni dia bintang utama kita. Nasi lemak di Rajo. Tengoklah ayam goreng kunyit dia tu, kuning diraja betul. Sambal dia pekat likat, warna merah gelap tu tanda dia dimasak lama. Telur mata pula, cair di mulut. Bismillah. Nasi dia berlemak, wangi pandan tu naik. Sambal dia ada kick, pedas-pedas manis yang just nice. Rasa rempah dia memang orang lama punya resepi. So kalau korang rindu masakan air tangan orang lama dengan suasana retro yang chill, datanglah ke nasi lemak di Rajo dekat Antara Gapi ni. Google je lokasi, confirm jumpa. Jangan lupa try, garanti puas hati. Jumpa next video. Tapi tak tahu apa dalam dikunci. Bulan mengambang